sah bahawa darah tersebut milik Zara. Tetapi hari ini tidak mengesahkan tentang macam mana darah tersebut boleh berada di situ. Apakah disebabkan oleh pergaduhan, kecederaan ataupun keadaan lain? Prosiding inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Karina Mahathir memasuki hari ke-19 hari ini dengan saksi pelajar ke-16 kembali memberikan keterangan pada sesi pagi di hadapan Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan. Seperti sebelum ini, sesi keterangan pelajar terbabit dijalankan menerusi rakaman in camera bagi melindungi identiti saksi kanak-kanak. Media tidak dibenarkan membuat liputan secara langsung di dalam mahkamah. Pada sesi pagi, kanak-kanak ke-8 iaitu saksi ke-16 menyambung keterangannya. Manakala pada sesi petang, seorang lagi saksi baru yang juga pelajar dijangka dipanggil memberikan keterangan. Semalam, seorang pakar dari Jabatan Kimia Malaysia mendedahkan bahawa tiada DNA asing atau DNA lelaki signifikan ditemui pada spesimen biologi Allahyarham Zara Karina. Beberapa barangan menunjukkan profil DNA campuran tidak konklusif dipercayai berpunca daripada sentuhan biasa atau perkongsian ruang asrama. Pemeriksaan dokumen forensik pula dijadualkan pada 10 hingga 17 Oktober melibatkan 37 eksibit termasuk helaian tulisan tangan untuk perbandingan. Seorang aktivis masyarakat tampil mengulas pendedahan itu dengan lebih terperinci. Menurutnya, keputusan DNA yang tidak menunjukkan kewujudan DNA asing atau lelaki signifikan perlu dilihat secara berhati-hati kerana ia menimbulkan persoalan besar. Aktivis itu turut menegaskan bahawa analisis dokumen forensik kelak mungkin menjadi kunci untuk memahami corak hubungan sosial, tekanan mental serta interaksi antara pelajar sebelum tragedi menimpa Zara Karina. Setakat ini, inkuest telah menyenaraikan 60 orang saksi termasuk pelajar, warden, pegawai penyiasat serta pakar forensik. Prosiding dijangka berlarutan bagi memastikan setiap bukti diperiksa secara menyeluruh demi mencari kebenaran dan keadilan buat Zara Karina. Mahkamah Coroner di sini hari ini diberitahu bahawa kesan D, saya gunakan perkataan darah itu dengan perkataan D, bahawa kesan D yang ditemui pada lembaran kertas yang mengandungi tulisan tangan Allahyarham Zara Karina Mahathir sepadan dengan profil DNA gadis yang berusia 13 tahun itu. Ini pembukaan kepada perkembangan hari ini yang nak menggambarkan kepada kita bahawa saksi yang merupakan pengarah kanan di Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan Jabatan Kimia Malaysia telah pun memberikan keterangan kepada Mahkamah Coroner di Kota Kinabalu bahawasanya kesan D yang ditemui di lembaran kertas. Lembaran kertas tu pula tuan-tuan ada tulisan Zara dan berkebetulan ada kesan D dekat situ dan hari ini mahkamah diberitahu bahawa kesan D tersebut dah pun disahkan ianya merupakan DNA bersepadanan dengan DNA Zara. Okey. Jangan cepat terjun kepada konklusi ataupun kesimpulan terlebih dahulu. Sebab masih lagi panjang perkembangan ini. Yang mana perkara itu disahkan pengarah kanan di Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan Jabatan Kimia Malaysia. Siapa dia tuan-tuan? Dia ini ialah Nur Aidora Saidun. Umur berapa? 52 tahun. Yang mana dia menjelaskan bahawa kesan D itu ditemui pada kertas bertanda Y8. Y8 hingga Y82 hingga Y87. Kemudian kat mana lagi? Bertanda Y1. Ya. Dengan sampel berkenaan dianalisis untuk perbandingan DNA. Ini dua tempat di mana kesan D yang berpadanan dengan DNA Zara ditemui dalam lembaran kertas. Dua lembaran ini. Okey, seterusnya.
Aidora ini dikatakan berpengalaman selama 26 tahun sebagai ahli kimia yang memberitahu mahkamah tentang kesan darah itu konsisten antara satu sama lain dan sepadan dengan profil DNA yang diperoleh daripada spesimen tulang bertanda WK37 dan berlabel Zara Khairina binti Mahdi. Ini menunjukkan bahawa DNA yang dikenal pasti ini datang daripada individu yang sama, kata Aidora itulah. Sambil menambah bahawa kesan D tersebut yang ditemui pada berlabel WK159-A serta DNA kesan sentuhan yang diambil dari sebuah buku berlabel WK13. Okey. Dalam prosiding terdahulu, ini kita nak recap balik. Dalam prosiding terdahulu, bila 8 September, pemeriksa dokumen masa itu siapa? Nurul Atikah Muhammad Noh. Saya yakin tuan-tuan masih ingat. Nurul Atikah Muhammad Noh daripada Jabatan Kimia juga memberi keterangan bahawa tulisan tangan pada beberapa dokumen yang bertanda Y1 hingga Y15 serta W1 sehingga W2 yang dianalisisnya adalah konsisten dengan spesimen tulisan tangan Zara. Okey, sebelum ini maksudnya pakar dokumen yang daripada Jabatan Kimia bagi tahu 8 September yang mana tulisan tangan pada Y1 hingga Y15, W1 dan W2 adalah tulisan Zara. Cuma ketika itu Nurul Atikah ini, pakar tulisan tangan ini, kata dia menjumpai darah kesan tersebut pada lembaran kertas Zara. Kesan darah tersebut berpadanan dengan DNA Zara. Kesan D pada kertas itu adalah salah satu daripada bahan bukti yang mana diambil daripada lokasi ketika mana berkaitan dengan kes tersebut. Kalau DNA Zara itu kita ibaratkan macam cap jari genetik lah. Cap jari genetik. Cap itu sama dengan cap yang ditemui pada kertas tersebut. Maksudnya kalau kita cop pada mana saya nak bagi. Okey, saya contohlah. Saya tempel saya punya cap jari ini kat sini. Cap jari yang sama ini ada dekat helaian kertas yang ditemui tulisan tangan Zara tu. Okey, itu contoh. Tak apa, jangan melatah lagi. Kita juga kena tahu bahawa ada juga bahan bukti lain yang mana mengandungi campuran DNA. Okey, maksudnya ada beberapa bukti yang mengandungi campuran DNA. Contohnya, dalam beberapa sampel lain. Contohnya, beg. Contohnya apa lagi? Alat tulis. Contoh lagi apa? Buku Zara. Contohnya lah apa? Selimut Zara. Ini terdapat campuran DNA daripada lebih satu individu pada tempat-tempat ni. Yang mana tadi saya sebut alat tulis, buku, selimut, kan? Dalam campuran itu, DNA Zara dikenal pasti sebagai penyumbang utama. Tapi tidak dapat dipastikan siapa penyumbang minor DNA orang kedua. Kan? Itu secara mudahnya. Maksudnya dalam banyak-banyak dekat tempat ni, contohlah ni buku ni, cap jari saya yang paling kuat, so cap jari saya ini dikira sebagai major. Tapi cap jari orang lain pun ada juga, tapi dia minor. Maksudnya di kesan itu hanya yang lebih major adalah cap jari saya. Sama juga dekat tempat tu, DNA Zara itu lebih major berbanding dengan DNA orang lain. Okey? Dia memang dah bercampur bau. Cuma yang lebih obvious adalah DNA Zara. Penemuan DNA ini sepadan tetapi dalam masa yang sama tidak bermaksud menentukan punca kematian ataupun siapa yang bersalah. Ini satu kita kena tahu. Kedua, ia cuma menunjukkan hubungan fizikal antara Zara dan objek tersebut. Contoh, Zara mungkin pegang, Zara mungkin guna, Zara mungkin berada berdekatan dengan objek itu semasa darah keluar. Itu yang kita kena tahu
ketika mana darah itu ditemui pada kertas ataupun lembaran tersebut. Dalam kes Zara ini, ia menunjukkan bahawa Zara pernah mengalami pendarahan. Tuan-tuan, walaupun DNA mengesahkan darah itu milik Zara, ia tidak menjawab sepenuhnya macam mana darah itu boleh ada di situ. Sama ada disebabkan oleh akibat kecederaan ke, pergaduhan ke, ataupun keadaan lain. Sebab hari ini hanya mengesahkan tentang kewujudan darah dan sah bahawa darah tersebut milik Zara. Tetapi hari ini tidak mengesahkan tentang macam mana darah tersebut boleh berada di situ. Apakah disebabkan oleh pergaduhan, kecederaan ataupun keadaan lain. Ini tidak diberikan keterangan tentang itu di mahkamah. Kan? Darah pada kertas itu milik Zara. Sebab apa? Sebab dah pun disahkan secara saintifik. Cumanya, kedua, DNA bercampur pada objek lain. Zara merupakan penyumbang utama, tapi ada DNA lain juga. Ketiga, kita kena tahu bahawa prosedur yang rapi telah pun diambil. Yang keempat, kita kena tahu kesannya apa? Kesannya adalah menunjukkan Zara pernah berdarah, tapi tidak menentukan. Ini tidaklah menentukan bahawa punca ataupun sebab kepada kenapa Zara berdarah itu. Macam mana itu tidak dijawab. Itu tidak dijawab di dalam mahkamah inquest. Dia hanya mengesahkan tentang kewujudan itu adalah milik Zara, DNA. Soal macam mana, soal bagaimana, itu tidak diterangkan, dan itu yang masih lagi menjadi tanda tanya kepada kita. Sama ada akibat daripada kecederaan kah, sama ada daripada akibat pergaduhan kah, pergelutan kah, ataupun bagaimana. Itu masih lagi belum dijawab di dalam inquest hari ini. Ini datang daripada Syarul Nizam, lawyer kepada family arwah Zara. Yang mana hari ini Mahkamah Coroner diberitahu bahawa tidak ada DNA asing ataupun DNA lelaki yang signifikan dikesan pada mana-mana spesimen biologi yang dikaitkan dengan Allahyarham Zara. Siapa yang kongsi kepada kita ni tuan-tuan? Ini datang daripada Peguam Muhammad Syarul Nizam Muhammad Saleh berkata, berdasarkan keterangan saksi yang merupakan ahli kimia, siapa saksi tersebut? Dia ialah Nur Aidora Saidon. Mengatakan bahawa hasil analisis menunjukkan profil DNA Zara padan sepenuhnya dengan spesimen biologi utama seperti tisu, tulang dan kesan darah yang diperoleh. Maksudnya inilah sampel-sampel yang diambil untuk memadankan dengan darah yang terkesan pada lembaran kertas yang dijumpai tersebut. Jelas. Dia kata apa? Dia kata, tidak ada DNA asing ataupun DNA lelaki signifikan dikesan pada spesimen biologi termasuk swab, buku, pakaian dalam ataupun spesimen tubuh. Ini 4 perkara yang diambil. Saksi juga menjelaskan bahawa sekiranya seseorang memegang permukaan seperti railing. Railing ni apa tuan-tuan? Railing ni orang panggil grill lah kan, ataupun penghadang besi tu yang ada dekat koridor tu. Itu railing. DNA surih boleh tertinggal bergantung kepada tempoh sentuhan, peluh ataupun sel kulit yang dilepaskan. Tapi tuan-tuan, palang besi tu. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat, DNA tersebut boleh hilang sepenuhnya sekiranya permukaan dibersihkan ataupun terdedah kepada cuaca. Menurut saksi, DNA surih adalah DNA daripada sentuhan yang mana ia terhasil daripada kontak atau transfer, bukan darah ataupun air mani, dan hadir dalam kuantiti yang sedikit serta penghasilannya boleh melalui sentuhan sengaja ataupun tidak disengajakan. Maksudnya tuan-tuan, yang dikatakan DNA surih tadi yang kata ada dekat palang besi dan sebagainya itu,
Maksudnya adalah kontak ataupun transfer yang mana selain daripada dua elemen iaitu darah ataupun air mani, bagaimana dia boleh berlaku ni DNA surih ni? Dia berlaku melalui sentuhan, sama ada sengaja ataupun tidak. Ini sedikit perkongsian dia lah. Tak apa. Yang confuse ni relax dulu. Kejap lagi saya bantu mudahkan. Saksi tersebut turut memaklumkan bahawa bahan eksibit bertanda Y2 hingga Y15 yang sebelum ini ditender di mahkamah untuk pemeriksaan tulisan tidak diserahkan kepadanya bagi pemeriksaan DNA. Hanya eksibit Y1 dan Y8 diterima untuk analisis tersebut. Tambahnya, beberapa barangan seperti buku, beg dan juga selimut menunjukkan profil DNA campuran yang tidak konklusif. Ini perkataan yang kita kena tanda sama-sama, take note. Yang disebut kat sini apa ni? Dia kata DNA campuran yang tidak konklusif. Ini kejap lagi kita akan rungkai. Dan mana boleh berpunca daripada kesan sentuhan biasa ataupun perkongsian ruang di asrama. Apa maksud dia ni? Itu kejap lagi kita kongsikan. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Syahrul Nizam memaklumkan bahawa sesi pembukaan rasmi 37 eksibit telah dijalankan hari ini bagi membolehkan pemeriksaan oleh pakar dokumen forensik dijadualkan bermula pada 10 hingga 17 Oktober ini. Katanya, berapa banyak? Sebanyak 11 item daripada eksibit WK 2 hingga WK 15 akan diperiksa, termasuk helaian kertas dan dokumen yang dibekalkan oleh ibu kepada arwah Zara untuk tujuan perbandingan tulisan. Semua dokumen yang dibekalkan akan diperiksa oleh Jabatan Kimia selepas selesai sesi pemeriksaan oleh pasukan kami bagi memastikan penilaian yang adil. Ini sebagaimana yang dikongsikan oleh lawyer Syahrul Nizam kepada kita semua berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada pasukan pemeriksaan yang mana sebelum pemeriksaan dilakukan, barangan-barangan tersebut akan disahkan dulu oleh pasukan peguam pembelaan arwah Zara. Saya bagi tahu, every time kita pegang something, contoh macam saya pegang buku ni, tadi saya bagi tahu, kita pegang something ataupun kita peluk something ataupun kita duduk tempat something, macam sekarang saya duduk ni, kita sebenarnya telah pun meninggalkan jejak halus kita. Contoh seperti peluh, contoh seperti kulit mati, contoh seperti air liur kita, contoh macam rambut ataupun seterusnya. Semua itu mengandungi DNA kita. Sama juga dalam kes arwah Zara ini, pasukan forensik mencari jejak tersebut dengan teliti, yang mana jejak tersebut dicari berdasarkan kepada beberapa perkara. Contoh, pada pakaian Zara, pada badan Zara dan juga pada barang-barang pribadi Zara. Apa barang-barang pribadi Zara ni tuan-tuan? Beg, buku, selimut Zara dan lain-lain. Tidak ada DNA asing, bermaksud kita tidak jumpa DNA orang lain yang cukup kuat untuk disahkan. Itu maksud dia. Maksudnya macam ginilah. Dekat buku ni, contoh ini buku. Buku ni terlampau ramai orang guna. Dan ramai masing-masing pegang, masing-masing sentuh, masing-masing kelik dan peluk dan sebagainya. Bila ramai orang ramai orang guna, sentuh buku ini, maksudnya banyak DNA dekat sini. Tapi yang major, yang obviousnya, DNA siapa? DNA saya yang ada dekat sini. Itu maksud tidak ada DNA asing. Yang saya punya saja yang lebih obvious dekat sini. Yang orang lain ni bukan tak ada. Ada tapi tak kuat. Disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Itu sebab hari ni pakar bagi tahu kata tidak ada DNA asing. Jadi maksud dia macam saya bagi tahu tadi. Saya harap tuan-tuan boleh faham. Buku ini ramai orang sentuh tapi saya punya DNA lebih obvious di sini. Menyebabkan saya punya DNA saja yang dianggap sebagai kuat dan juga tidak ada DNA asing. Ini berdasarkan istilah dia lah. Apa sebab DNA orang lain tak dapat dikesan pada buku ini? Okey, saya kongsikan. Ada beberapa sebab teknikal.
Sebab pertama, DNA terlalu sedikit. Ini pertama kemungkinan dia. Iaitu kalau seseorang hanya sentuh sekejap atau guna sarung tangan, DNA yang tertinggal mungkin sangat kecil sampai mesin tak dapat kesan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, DNA dah pun rosak ataupun hilang. Contoh, kalau badan kita dah terdedah kepada cuaca ataupun hujan ataupun dicuci. Kan? Contoh buku ni, dia terdedah kepada cuaca, hujan ataupun dicuci. Kan? Itu sebab kemungkinan yang kedua. Ataupun yang ketiga. Apa yang ketiga ni? Yang ketiga ni DNA bercampur. Bila banyak orang yang pernah sentuh pada barang yang sama, keputusan boleh jadi kabur yang dipanggil sebagai profil campuran dan tak boleh disahkan milik siapa. Ini yang ketiga lah kemungkinan dia. Jadi, tiada DNA asing ini bukan bukti kukuh bahawa Zara bersendirian. Ia cuma bermakna ujian DNA tak cukup kuat untuk kaitkan sesiapa yang lain secara saintifik. Itu yang nak disampaikan dan nak dimaksudkan oleh Peguam Syarul Nizam tadi. Peguam kepada arwah Zara tadi. DNA campuran ini, contoh saya bagi. Saya bawa analogi macam air sirap yang kita campur. Apa maksud air sirap yang kita campur ni, tuan-tuan? Maksudnya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat tadi dalam laporan disebut ada beberapa barangan. Contoh macam beg, contoh macam buku dan juga selimut menunjukkan profil campuran. Dan kalau nak mudah faham, kita bagi satu gambaran ataupun analogi. Macam ada segelas air sirap. Air sirap ini adalah DNA Zara. Contoh. Kemudian tuan-tuan, ini air sirap ya. Banyak ni je air sirap ni. Dia tak banyak. Ni je. Okey. Ada orang lain tuang sikit air kosong yang mana air kosong itu memberikan gambaran sebagai DNA orang lain. Sikit demi sikit tambah. Ini DNA Zara ni. Tambah sikit-sikit. Bila kita campur lama-lama air sirap ni jadi apa, tuan-tuan? Asal air sirap, kita tambah air kosong. Last kali jadi apa? Bila dicampur, last kali air sirap tu akan jadi pudar, jadi cair. Maksudnya susah nak tentukan air siapa yang lebih banyak. Okey. Itu jugalah, tuan-tuan, yang berlaku dalam makmal di mana saintis nampak ada DNA lebih daripada satu orang, tapi corak genetik itu bercampur terlalu banyak sampai tak boleh dipastikan. Itulah maksud kepada DNA campuran tadi. Kan? Sama macam saya bagi contoh awal-awal tadi, kalau ini buku, ramai-ramai pegang, so tak dapat nak kenal pasti siapa yang lebih banyak. Sama juga dengan air sirap ni. Okey? Itu maksud DNA campuran. Dalam kes forensik ini, bukti DNA ini selalu akan jadi paling kuat kalau jumpa perbandingan yang jelas. Contohnya, tuan-tuan, DNA si A ini padan 100% dengan kesan pada baju si B. Tapi bila hasilnya tidak macam ni, tidak ada DNA asing pada tubuh dan DNA pada barang pula tidak konklusif. Okay. Makanya penyiasatan tak boleh buat kesimpulan bahawa tidak ada orang lain. Cumanya tidak ada bukti saintifik DNA untuk tunjuk siapa mungkin terlibat. Jadi tuan-tuan, secara mudahnya kesan dia adalah coroner ataupun pihak penyiasat mesti ataupun kena menggunakan sumber lain. Apa sumber tersebut? Sumber lain yang mesti untuk kuatkan adalah pertama, kena guna keterangan saksi. Kedua, menggunakan bukti fizikal, tingkap, kesan hentakan, kedudukan badan. Ini bukti fizikal. Yang ketiga apa? Nota tulisan tangan. Keempat apa? Rakaman CCTV kalau ada. Kelima, laporan perubatan. Itulah kesan dia. Maksudnya, sekarang ini tuan-tuan,
penyiasatan ataupun pihak mahkamah tidak boleh untuk buat kesimpulan bahawa tidak ada DNA orang lain. Cumanya setakat ini tidak ada bukti saintifik DNA untuk tunjuk siapa yang terlibat. Itu sahaja. Dalam bahasa mudah, keputusan DNA ini bagi tahu kepada kita bahawa kami tak jumpa bukti saintifik yang menunjukkan orang lain pegang ataupun sentuh ataupun berada dekat dengan Zara sebelum dia jatuh. Tapi itu tidaklah bermaksud pasti tak ada orang lain. Bukan maksud begitu. Mungkin DNA orang lain sudah pun hilang, sudah pun rosak ataupun terlalu sedikit. Jadi, tuan-tuan, kes ini masih lagi terbuka dari sudut yang berbeza dan daripada sudut yang lain, terutama dari sudut bukti tingkah laku, saksi, dan yang ketiga adalah keadaan sekitar sebelum daripada kejadian. Ini 3 sudut yang terbuka, kemungkinan yang boleh untuk dipertimbangkan, kan? Sebab setakat ini berkemungkinan besar DNA orang lain sudah pun hilang ataupun rosak ataupun terlalu sedikit pada lembaran kertas yang dikatakan milik Zara itu, kan? Okey, jelas? So saya harap semua dah dapat clear lah.